Buat kerja tolong jaga. Jack kereta tolong double check balik betul-betul. Confirm dengan betul-betul jack kereta macam mana. Double confirm. Tak tahu, tak yakin, panggil lah. Panggil kau punya senior tech. Tanya tapak jack kat mana, apa semua. Lepas tu jack kereta tolong hati-hati Tolong tengok, jangan main jack je. Double confirm betul-betul. Keselamatan tempat kerja ni tengok kasut lah. So kasut safety, tolong pakai safety. Lepas tu buat kerja. Customer punya kereta, seat cover, fender cover pakai Sebelum bawa masuk kereta, seat cover pasang, strap steering pasang, fender cover pastikan sentiasa ada lah. Benda ni nak mengelakkan calar, bukan kotor lah. Kotor kadang-kadang memang tak boleh elak lah. Tapi kalau boleh, kurangkan. Tengok job tu, kalau penuh dengan tapak tangan kau buat kerja, bawa lah kereta pergi basuh, pergilah car wash. Lagi-lagi kalau kereta customer yang jenis cerah, bersih, putih, sama dengan seat dalam. Seat dalam kereta customer yang jenis yang putih, yang seat dia putih, seat dia senang kotor. Pastikan kau nak duduk, check balik seluar apa semua dulu lah. Pastikan seat cover tu adjust lah. Jangan main duduk bukan susah apa ulang. Benda sama ulang. Benda sama kalau ulang buat, okey je, tak masalah.